Okay guys, hari ni aku nak review satu model kereta yang nampak simple tapi still dia nampak klasik. Ini dia Mazda 3 Sedan Hatchback tahun 2017. Kalau korang tengah cari kereta sedan tapi nak nampak premium, tak nak pergi level Honda Civic ataupun Altis baru, kereta ni memang patut korang tengok sebab harga boleh dapat below RM50,000. Dari segi interior, dari segi luaran, Mazda 3 ni memang masih lagi moden walaupun tahun 2017. Dia guna rekaan kode design yang bagi rupa nampak agresif tapi clean. Dari segi dekat bahagian depan, dia menggunakan lampu LED projector. Ada juga DRL, menggunakan rem 18 inci dan body lane dia nampak smooth gila. Dari segi depan sampai belakang memang nampak sporty. Yang paling best pasal Mazda 3 ni, untuk high spec lah, dia ada keyless entry, sensor depan belakang, dan cat dia kalau korang jaga elok memang padu, memang nampak macam baru. Like Mazda yang korang sedang tengok sekarang ni, walaupun tahun 2017, tapi dari segi cat dia masih nampak berkilat. Dari segi performance, untuk enjin Mazda 3 ni dia pakai 2.0 liter Skyactiv yang menghasilkan 162 horsepower dan 210 Nm torque, menggunakan 6 speed automatic. Respon enjin dia memang smooth dan handling dia antara yang terbaik dalam kelas sedan. Tak menafikan, antara kereta sedan brand Mazda, dia the best handling lah. Steering dia tight, rasa confident bila ambil selekoh. Cuma kalau bandingkan dengan Civic 1.8 ataupun Altis 1.8G, Mazda 3 ni dia lebih fun to drive. Tapi ruang belakang dia agak sempit sikit lah. Kalau korang jadi suka enjoy driving setiap hari, Mazda 3 ni memang sesuai. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Mazda 3 Hatchback 2017 ni dia nampak premium, masih sedap bawa. Dengan harga sekarang pun yang dah mampu milik. Maintenance dia tak mahal sangat kalau korang servis dekat bengkel biasa. Tapi, pastikan guna minyak dan pak yang sesuai dengan Skyactiv. Kalau nak sedan yang nampak elegan, nak ada feel pemandu yang sporty, ini antara pilihan yang terbaik. Sebab harga sekarang korang dah boleh dapat below RM50,000. So kalau korang nak tengok review kereta second dengan lebih detail, boleh terus follow Carco. Dekat situ kita ada banyak pilihan-pilihan kereta yang mampu milik dari segi harga RM10,000 hingga RM300,000. Boleh tekan follow Carco Malaysia sekarang. Jika belum ku ingin nyata dan cinta.